Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, bagaimana untuk anda mencipta sebuah website yang cantik, yang convert So, anda baru saja belajar membuat sebuah website menggunakan Canva Website Pro lah. Di mana dalam modul kami akan memberikan 4 kelas lah membina sebuah Canva website dari segi buat fashion, automatic dan sebagainya lah. Ini adalah asas yang kami beri kepada anda bagaimana membina sebuah website menggunakan Canva. So, untuk membina sebuah website, first, anda harus tahu menggunakan Canva tu lah. Itu asas yang perlu tahu. So, kami dah beri untuk anda. So, anda dah tahu menggunakan segala Canva di dalam tersebut dan bagi nak buat website anda tu cantik. Kami ada berikan template. Tak nak guna template tu lah. Tak lawa awak tengok. Awak nak buat sendiri. Macam mana? So, selalu caranya anda harus melihat pihak lawan anda punya website. Ini cara dia. Kita bukan copy. Kita menambah baikkan. Sebagai contohnya, saya membuat Canva website untuk kelas modul. So, ada ramai yang jual. Betul? So, anda akan pergi lihat, oh, ini cara pages saya buat. So, anda collect beberapa pihak kompetitor dan kemudian anda akan satukan dan buat sebuah website yang lebih cantik, yang lebih baik menggunakan Canva website. Tapi dengan syarat, anda harus menggunakan Canva lah untuk buat sebuah website. Itu datangnya Canva Website Pro kami di sini. Dan buat sebuah website yang lengkap. Okey? Dan selain itu juga, anda bisa nak buat kreatif untuk saya punya Canva di social media atau iklan. Sama juga. Lihat pihak lawan anda punya gambar-gambar, image yang ada. Dan jika oh, ini image yang convert dia post mesti convert dah image tu. So, anda akan buat lagi baik pada tersebut. So, inilah cara kita biasanya membuat sebuah website atau buat iklan berdasarkan kepada pihak bersaing kita buat lagi baik. Itu cara yang paling mudah dan cara yang biasa digunakan lah sebenarnya kan. Okey, Assalamualaikum. Jika anda ingin mendapatkan Canva website pro kami, anda boleh link di bawah ni. Okey, Assalamualaikum.